Bosannya. Lepas SPM ni masuk pelajar mana Zul, asal kau diam semacam Tak lah. Lepas SPM ni aku nak sambung belajar. Tapi aku nak macam ke arah TVET. TVET? Apa kata kau cuba masuk Politeknik Kota Baru? Politeknik Kota Baru? Gila Politeknik Kota Baru sebenarnya. Diorang menawarkan 4 jabatan utama kat situ. Jabatan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Teknikal dan juga Jabatan Perdagangan. Betul tu. Kalau kau jenis suka merancang dan membina bangunan, kau boleh join diploma kejuruteraan awam ataupun daripada buku bahan. Dia ada macam-macam tau korang. Atau kalau kau minat bidang-bidang elektrik gini, kau boleh cuba masuk jabatan elektrik dekat sini. Diorang tawar 3 kos dekat sini, iaitu kejuruteraan elektrik, elektrik dan elektronik dan juga elektrik komunikasi. Tapi aku kurang minat lah bahagian tu. Aku jenis main motor. Ada ke kat nama otomotif? Jadi kau betul-betul minat automotif ke? Lah, kau tak tahu ke dekat Politeknik Kota Baru ni macam-macam kos diberi untuk kejuruteraan. Sebagai contohnya kejuruteraan automotif. Kalau kau minat kereta dengan motor, memang sangat sesuai lah dekat engkau. Aku memang sagis gila dekat untuk kau. Bagus lah tu belajar masa ikut minat. Tapi kalau kau nak tahu untuk pengetahuan kau, sini juga ada tawar kos yang tak ada kaitan dengan TVET, macam Jabatan Perdagangan. Diorang juga menawarkan 4 kos: pengajar perniagaan, akaunten, pemasaran dan juga insurans. Oh, macam best lah Politeknik Kota Baru. Sempat lagi nak daftar ni. Sempat. Tapi kan, korang siapa sebenarnya? Siapa tadi tu? Weh, muka nak ada siapa? Dah. Jom ke sini.